Rasulullah bekerja, isteri 11, anak 7. Nabi mahir selok-belok perniagaan, Nabi mahir selok-belok sekian. Dulu Nabi berniaga dan sebagainya. Bila balik rumah, sahabat tanya, wahai isteri Rasulullah, apa yang Nabi buat bila duduk di rumah? Isteri-isteri Nabi jawab, di luar Nabi Hakim, di luar Nabi Ketua Turus Angkatan Tentera, di luar Nabi Presiden sebuah negara, di luar Nabi Imam Masjid. Bila masuk dalam rumah, sahabat tak tahu Nabi buat apa. Isteri Nabi jawab, isteri pertama jawab, isteri kedua jawab, isteri ketiga jawab, isteri keempat jawab. Bila tanya apa Nabi buat dalam rumah, isteri Nabi jawab, Nabi akan buat apa yang kami buat. Kalau kami lipat bajulah Rasulullah. Kalau kami sapu sampahlah Rasulullah. Dan kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Rasulullah menjahit pakaian terkoyaknya. Siap dah orang lelaki lepas ni. Kadang-kadang Nabi menyapu sampah, kadang-kadang Nabi dengan jahitan bajunya yang koyak. Dan ada kalanya ketika pembantu mengangkut air untuk dimasak dan diminum, kata para isteri Rasulullah, aku melihat Rasulullah membantunya untuk angkut air bersih makan dan minum tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang tu bukan poin dia. Yang tu bukan kewajipan seorang suami. Kewajipan paling teras seorang suami, lindung, kasih sayang, mencari nafkah.